Ribuan pemandu lori hadir dalam demonstrasi serahan memorandum di Parlimen. Jangan kasih goyang sama kita, kita bukan budak-budak isap puting Mia. Pengerusi Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara SBKN, Datuk Dr. Kalaiwana tampil dengan kenyataan tegas mewakili para pengusaha dan pemandu lori selepas pihaknya menyerahkan memorandum di Parlimen. Beliau menegaskan bahawa kehadiran mereka bukan bertujuan mengugut mana-mana pihak tetapi untuk menuntut keadilan dan pembelaan terhadap nasib pemandu lori di seluruh negara. Datuk Dr. Kalaiwana mempersoalkan tindakan Menteri Pengangkutan Anthony Loke yang menurutnya gagal turun sendiri menerima memorandum penting tersebut. Antara isu utama yang dibangkitkan termasuklah penyitaan dan perlucutan hak lori yang dianggap sebagai tindakan tidak masuk akal dan tuntutan agar saman-saman terhadap pemandu lori dibatalkan serta lesen mereka diaktifkan semula. Kita semua adalah anak jantan. Datang nak serah memorandum dan jangan putar bulik. Jangan kasih goyang sama kita. Kita bukan budak-budak isap puting Mia. So kita serahkan memorandum supaya jangan campak ke toilet paper. Saya harap supaya tuan-tuan yang harif di sini baca selidik, bagi tahu 27 perkara. Termasuk low loader, lori-lori low loader, di mana JPJ tak faham. Saya percayalah kerana BTM dikenakan, bila dia naik jentera BTM dah lebih. So macam mana perkara ini semua dah masuk. Saman-saman, perkara ini amat penting. Pemandu lori semua ada saman. Saman dia orang, kalau lori memandu salah, you saman tak ada apa. Senarai hitam pun tak ada problem. Tapi B2, D, semua di senarai hitam. Macam mana dia nak hidup? Kalau kita lah, macam mana kita nak hidup? So semua ada sini. Saya harap pihak tuan terima, bagi tahu Menteri Mangkuk itu supaya baca dengan teliti, jangan ugut-ugut. Ini baru 1.0, ini baru 1.0. Kita ada lagi. Dia cakap dia tidak mau kompromi. Kita bukan mau perang sebab dia bodoh sangat. Kita bukan mau perang. Kita dengan rendah diri mempelawakan satu solusi 27 perkara untuk seluruh Malaysia. Tuan punya lori, pemandu lori, supaya dapat satu wadah yang baru. Kita harap Perdana Menteri kita yang ada di Afrika Court, dia tahu apa yang berlaku di sini. Sebab saya adalah mantan kawan dia, sama-sama duduk, sama-sama gosok, dia tahulah. Tepuk dada, tanya selera saudara Anwar Ibrahim. Maka perjuangan kami adalah ikhlas demi pemandu lori. Saya bukan pengusaha lori, saya bukan pemandu lori, tapi sebagai warga negara Malaysia yang ingin menyuarakan apa yang mereka rasa mereka telah ditindas. So kita serahkan. Turun segera. Turun segera. Gaji buta. Gaji buta. Gaji lumayan. Gaji lumayan. Kami ini berada di bawah. Di bawah sinaran matahari. Sinaran matahari. Kau pula hanya berkokok. Di dalam Dewan Parlimen. Dewan Parlimen yang ada hawa pendingin. Keluar. Anthony Loke. Keluar sekarang. Solidariti. Bersedia untuk menyerah. Memorandum demi kehidupan kami. Lori-lori balak. Jangan disita. Jangan ikut. Dua undang. Satu kerajaan. Jabatan hutan. Dia kira. Kita padu. JPJ kira. Timbang berat. Mana boleh. Kerajaan yang jadi buta. Tuan punya lori. Yang kena sita. Solidariti. Mau buat medical check up. Siapa tak nak sakit? Semua orang pun sakit. So don't bully lori driver. Perdana Menteri kita merayu supaya
Macam masa Badawi Tun Badawi dulu dia prihatin, dia batal saman semua. Kita harap kali ini saman-saman dibatalkan. Kepada media-media, kita dah serahkan memorandum 27 perkara mengenai lepas tu kita akan bergerak secara aman bagi laluan kepada mereka. Kita akan bergerak. Kita bukan datang untuk lawan. Kita dah secara aman, kita dah menang, serah memorandum. Okey. Kita dah, sekarang kita cabar Anthony Loke supaya kalau dia anak jantan, dia jawab dalam secara kenyataan dalam 48 jam kita bagi dia apa dia punya jawapan. 27 perkara tokoh-tokoh lori dan juga pemandu-pemandu lori seluruh Malaysia. Nak kira lori apa, lori balak kah, lori sayur kah, lori ikan kah, kecil, besar, BDM, PTM, semua pun dah masuk. Lori pelabuhan punya isu pun dah masuk. So hari ini kita harap mereka akan menjalankan tugas mereka sebagai aku janji yang mereka buat sebagai ahli parlimen dan menteri. Sekian. Boleh. Okay, ya.